Hujan lebat lebih 2 jam di Ipoh, Perak petang semalam mencetuskan banjir kilat di beberapa kawasan sekitar Mukim Hulu Kintan. Antara kawasan paling terjejas ialah Kampung Manjoy apabila air melimpah masuk ke jalan dan perkarangan rumah penduduk. Ini Sungai Pinji, lempah. Ini Manjoy. InsyaAllah kami pergi rescue. Ada mangsa terperangkap. Difahamkan paras dilaporkan meningkat sekitar jam 8 malam. Pasukan penyelamat termasuk bomba Ipoh bergegas ke lokasi bagi membantu mangsa banjir kilat. Operasi turut dilakukan pihak Angkatan Pertahanan Awam APM setelah beberapa kawasan penempatan dinaiki air. Menurut APM, beberapa mangsa diselamatkan termasuk 4 warga emas, 2 orang kurang upaya OKU dan seorang kanak-kanak dengan bantuan orang awam. Tinjauan di lokasi mendapati beberapa jalan utama di sekitar Ipoh turut terjejas hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Banjir kilat turut menghalang laluan arah selatan lebuh raya laluan Ipoh sekitar jam 7.30 malam menyebabkan kesesakan lebih 6 km di kedua-dua arah. Semua lorong kembali dibuka semula 2 jam kemudian. Sementara itu, beberapa kenderaan turut terkandas selepas gagal meredah laluan dinaiki air di Jalan Sungai Pari berhampiran buntung. Sementara itu, rata-rata penduduk terkejut apabila paras air naik secara mendadak dalam tempoh singkat. Paling teruk untuk last 10 tahun lepas. Last 10 tahun lepas, dia just lalu je. Sama juga, pusat ke dada jugalah. Itu kejap je. Yang sekarang ni, setelah 10 tahun, jadi balik ini. So, kejadian ni tak pernah berlaku, dah lama dah. Masa saya kecil dulu, umur dalam 20 tahun lalu adalah berlaku banjir begini. Tapi tak seteruk ini lah. Ini paling teruk sekali. Tapi once hari ni, lebat sikit. And then, kalau kita tengok pun memang motor pun tak boleh lalu, kereta pun tak boleh lalu lah.